Okay geng, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pasal Civic FE warna hitam ni. Ini abang, dia dari Melaka. Dia tinggal kereta lah. So abang ni lah memang bagi aku kena bagi penghargaan kat dia. Sebab kereta dia ni masa awal-awal dulu aku buat aksesori, kereta ni yang datang pasang dulu untuk Civic FE. Dia datang masa tu banyak juga barang. So kali ni dia datang lagi, dia nak buat 6-way Android player, 6-way 360 Android player. Push woofer ni aku pasang dengan dia, aku ingat dah 2 tahun. Ni nampak ni woofer, ada satellite speaker. Abang ni orang tak awal ni, blind spot OEM, blue mirror. Ini adalah laba lane wash. Satu lane wash, satu 360, kiri dan kanan. Ini nampak. Ni pun kita soundproof, tak nak bagi vibrate dia punya woofer. Okey, dah siap calibrate. So inilah hasil dia. View dia memang cantik lah. Dan yang penting dia cover semua angle. Itu yang best dia. Okey, kalau kita masuk gear reverse. Okey, ni belakang, ini bahagian tepi-tepi semua kita nampak, tiang semua kita nampak. Kalau nak tengok bawah pun boleh. Kita boleh tukar dia punya view lah. Pergi ni setting, pergi angle set, ambil rear ni, ambil ultra wide. Tengok kalau kita masuk pakai reverse balik, dia akan jadi ultra wide angle. Panoramic nampak, ultra wide angle pun nampak. Ya, steering of course akan gerak lah, ikut line tu dia akan gerak ikut steering lah. Ok, lagi dia ada radar trigger. Kalau aku tutup, kalau aku turun handbrake, aku pergi depan, nampak sensor detect, kamera auto on lah. Ok, jom kita tengok setiap view. Ini view depan, view belakang, boleh pilih tadi. Ini view lane wash kiri, ini view lane wash kanan. Ok, memang cantik, clear daripada lane wash asal lah. So ini boleh tukar, nak right, nak left macam ni boleh. Ok, kamera tepi boleh tayar depan, tayar belakang, blind spot boleh pilih. Ini surround, ini 3D, boleh gerak-gerak, kita boleh pilih lah. Nampak? Kalau nak dongakkan angle ke apa, kita boleh buat macam ni, macam tu. Ok, so kita boleh pusing kereta. Ok, so ini lagi boleh setting lah. Pergi angle set, korang boleh zoom out ke, zoom in lagi ke, ini nak jadi wide ke, semua boleh. Ok, front, back left, blind spot. Alright, so ini juga dia boleh record. Kalau kita pergi tadi setting, kita tekan record, kita masuk pen drive, ambil USB, so dia akan record. Ok, nampak dia ada button record tu. Alright. Ok, Android ni adalah 12.8 inci, sangat slim. Dia punya ni sharp corner, borderless. Ok, hampir full lah. Kalau kita buka YouTube, kita tengok video ni. Video tadi dia kecil, nampak ni dia boleh besarkan. Tu hampir full screen. Ok, 60 frame FPS pun support. Lagi boleh buat split screen lagi. Kan ni, tekan ni contoh. Ok, ini boleh Google Map. Kena masuk Gmail apa semua tu baru boleh guna lah. Screen dia 2K Tengok tadi awal-awal tadi kita boleh support sampai 2160. Tekan ni. Ya, aku lupa sikit. Ok, ni orang ambil radio. So dia siap ada logo lagi. Ok, era ke, Hot FM ke. Okay. So ni dia ada sound system dia. Ni equalizer dia banyak band lah, lebih pada 12 lah. Sorry. Tu banyak. Lepas tu dia ada DTS, tapi aku off sebab abang ni dia ada DSP dia sendiri.
So dia ada bass lah, ini roll off filter lah. Okay, lagi dia ada wireless Apple CarPlay, Android Auto masuk ni. Lepas tu tak payah cucuk apa, dia link saja. Nak on, scroll Bluetooth atas ni, cari. Okay, macam tu. Alright. Lagi of course lah, boleh cakap juga kalau nak pergi mana-mana, tekan ni. Tapi kena bagi hotspot lah. Ini kena bagi, buka hotspot handphone kita, tekan on wifi, connect. Okay, lepas tu baru korang boleh guna dia punya mic ke apa lah. Mic ni kalau kita buka aircon kuat ke slow ke, dia still boleh. Okay, ni aircon kuat so aku cakap go to Kuala Lumpur, nampak dia boleh detect. Okay, ni vehicle setting yang asal ni. Dia ada range apa semua ni lah. Setup pun dia ada, macam kat screen asal kan ada kan. So still boleh setup lah. Korang boleh tengok sini lah. Okay, key lock kan ni, security lock kan ni, korang tekan dia akan tukar lah. Okay, so tak hilang lah setting asal tu, cuma dia dalam bentuk tulisan sajalah. Lagi dia boleh tukar themes. Masuk kat App Store ni, korang boleh tengok theme apa yang ada. Macam ni tak banyak lagi lah. Lagi tengok setting dia, kita tengok GPS dia, support. Dia strong je, memang ok lah. Ini factory password 112. Password untuk audio work ni 1131. Boleh lah. Ada dia punya apa lagi, setting dia lah. Sini wire tak ada apa. Protokol ni kita dah ambil dah. So ini kita ambil Rise Honda Civic lah, ikut Cambok dah. So ini door kalau terbalik ke apa, bila kita buka pintu dia detect lah. Okay, dia tahu lah kita buka pintu mana. So untuk Android ni bahagian theme dia lah. Korang boleh custom gelap terus ke, nak color ke. Lepas tu bahagian sound, yang ni nampak, ini power condition. Kalau banyak pun tak apa, sebab ni kalau nak mute dia lambat tekan ni kan. So kita biar buka sikit pun dah kuat. Kita biar macam tu supaya kita senang nak turunkan volume bila kita nak cakap dengan orang ke, orang call ke apa kan. So kita tengok dia punya device. So ini 7870, yang ni bagi 4GB. Tapi dia pun dah cukup laju dah, boleh support 360 lagi. Nampak? Tak ada lag apa pun. Okay, dia dah smooth dah, sebab ini pakai prosesor baru 7870 2.7. Korang boleh restart juga, tekan ni restart. Kalau korang buat apa-apa change, korang boleh restart. Dia kejap je korang tengok. Okay, dia dah masuk interface, settle. Menu dia korang boleh slide macam ni lah. Okay, lagi apa lagi korang nak tahu? Yang ni kecil ni untuk buka 360 kalau malam-malam. Ini ada night mode lah, ataupun korang boleh buat screen saver macam ni. Okay, masuk gear reverse ke apa, dia still ok. Masuk D balik, dia jadi screen saver balik. Screen saver balik ni memang gelap lah, bagus lah. So nak cari button ke apa kat bawah ni, slide pun ada juga. Ini boleh mute. Nampak? Ini volume up, ini home lah. Sudah hilang. So kita boleh tengok yang kita record tadi, USB ke apa. Dia record dalam 4 view ni lah. Okay, so kalau korang pergi balai, korang boleh tengok lah. Lagi kita boleh guna jari lah kalau nak back home ke apa kan. Letak 4 jari, kita slide ke bawah, dia akan tukar home. So kita check fitting dia semua memang solid, steady kita panggil. Siap ada boost di belakang pun ngam, tak block pemanduan. Tengok ni mata aku, still banyak gap lagi, kecil je tu. So kali ni mic kita letak kat atas lah, kat dalam ni. So dia macam original lah. So ini
buka radio, naik nama apa semua ni lah. Ok, aku rasa sampai sini sajalah untuk kereta ni. So ada button, boleh tukar-tukar color. Ok, nampak ni merah. Ok, nak terang sikit boleh. Tu dalam ni pun, dalam grill pun kita letak. Dalam handle ada, sini ada. So ini button check, previous, next, volume up, volume down. Tekan speak, dia boleh cakap lah. Open YouTube. Dalam gelap lah jalan, still terang. Kita nak masuk tempat sempit pun senang. Tayar depan nampak, tayar belakang nampak. So tak kena lah. Tak kena masuk. Pakai 360 saja pun boleh. Tu tak kena pintu. Ok, depan belok tak kena, belakang cek lagi tak kena. Inilah dia panggil 6 way lah. Tu ada. Kalau anda mendengar lagu ini Kan ni pun boleh.